Kaya dan berjaya melalui simpanan emas dalam akaun Gap Public Gold. Inilah kelebihan utama menabung emas di Gap yang ramai orang tidak tahu. Orang yang sudah mula kumpul gram emas dalam akaun Gap bermaksud mereka sudah berada di jalan yang betul untuk mencapai kebebasan kewangan. Hari ini tuan-puan, saya nak kongsikan 3 tips penting bila anda sudah mulakan tabungan emas dalam akaun Gap Public Gold. Yang pertama, top up gram emas ikut bajet. Tidak perlu risau pasal harga emas, asingkan sekurang-kurangnya 10% daripada pendapatan untuk tujuan simpan emas dalam Gap. Bila dapat gaji, simpan dulu, selebihnya baru kita belanja dan bayar komitmen. Yang kedua, letak target 100 gram pertama. Jangan takut letak target yang besar tuan-puan. Angan-angan itu kan percuma. Bila ada duit lebih, terus tambah gram untuk capai target kita. Yang ketiga, kunci kejayaan adalah konsisten. Tidak kisah berapa bajet yang kita mula, sama ada kecil atau besar, anda juga berpeluang untuk kumpul berapa banyak gram emas yang kita mahu. Simpanan emas bukan tentang siapa paling kaya tuan-puan, tapi siapa paling disiplin dan sabar. Kerana setiap gram emas yang anda simpan adalah bukti usaha dan keazaman anda menuju masa depan yang lebih tenang dan stabil. Mau mula menabung emas dengan ilmu? Boleh isi borang sign up di bawah dan sis lainnya akan bantu anda sebaiknya. Boleh follow.